Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN mengingatkan pembayar cukai supaya mengemukakan e-filing dan menjelaskan bayaran cukai sebelum tarikh akhir bagi mengelakkan penalti serta tindakan penguatkuasaan. Musim e-filing bagi tahun taksiran 2025 bermula 1 Mac ini dan orang ramai digesa membuat persediaan awal termasuk menyediakan dokumen sokongan yang lengkap. LHDN turut memberi amaran agar tidak melakukan pemalsuan atau penipuan dokumen kerana kesalahan itu boleh dikenakan penalti tinggi selain berdepan tindakan seperti zekatan perjalanan. Bagi tahun taksiran 2025, terdapat penambahbaikan pelepasan cukai termasuk pelepasan tambahan anak orang kurang upaya OKU yang dinaikkan daripada RM6,000 kepada RM8,000. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.